satu, dua dan lagi satu adalah tiga. Selepas hari kita jadi FOMO, ini hasil-hasil yang kita boleh dapat. Untuk dia punya bag ni, bagi aku berbaloi. Korang tengok memang detail gila dan nampak bag ni cukup premium. Dan bulu-bulu ni bukan jenis macam kapek-kapek ataupun bulu-bulu murah dah. Dan dia punya ni pun cantik, kemas. Dan bahagian dalam ni pun korang boleh guna double side tau. Dan dia ada poket. Dan lagi satu, dia ada satu logo Lotso kecil, printed punya. Okey, untuk bekas dia ni pun cantik, ada nasi lemak, cawan lepis, roti canai. Dan untuk dalam dia pun agak luas. Bone ni memang berbaloi dan ada satu patung macam ni, korang boleh buka. Okey, boleh buka, boleh pasang. Dan besi dia ni pun korang boleh buka tau. Dalam dia ni kalau korang nak cuci. Aku peras sikit sebab dalam bahagian dia ni. Okey, dia jenis pakai gam kanji aku rasa. Tapi macam mana pun dia cukup berbaloi. Sebab dengan harga dia RM69, korang boleh dapat just harga RM10 dan RM10. So aku nak bagi tip dekat korang. Untuk barang-barang ni semua aku dapat bukan seboi dekat ceruk-ceruk tau. Ini tips tambahan untuk korang. Korang boleh pergi dekat seboi-seboi yang area bandar. Okay, so kalau korang berminat, korang pergi cari sendiri. Bye.